Memorandum itu diserahkan sebagai simbolik menyokong kepimpinan Perdana Menteri terutama pertemuan rasmi dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 pada hujung minggu ini. Memorandum itu diserahkan sendiri wakil gabungan NGO berkenaan iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin kepada Perdana Menteri. Majlis penyerahan itu berlangsung selepas solat Jumaat di Surau Al-Qudus, Precinct 16 di Putrajaya hari ini. Antara NGO berkenaan termasuk Pertubuhan Ikram Malaysia, Wadah Pencerdasan Umat Islam, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, Majlis Belia Malaysia dan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Sementara itu, Ahmad Fahmi berkata memorandum sama antara lain bagi menzahirkan sokongan penuh terhadap ketegasan Perdana Menteri dalam mempertahankan hak rakyat Palestin. Katanya gabungan NGO itu menegaskan mengenai hak rakyat Palestin untuk menikmati kemerdekaan serta maruah sebagai sebuah negara berdaulat mesti terus dipertahankan. Ujar Fahmi, mereka juga menyeru agar Malaysia menyampaikan dengan jelas suara rakyat yang menolak dasar luar Amerika Syarikat yang terus menyokong pendudukan haram Israel. Tambahnya, Malaysia wajar menegaskan keperluan reformasi terhadap sistem antarabangsa yang tidak adil termasuk kuasa veto yang sering disalahgunakan untuk menutup jenayah kemanusiaan.